Kontroversi melibatkan seorang peniaga petai yang dihalang berniaga oleh penguatkuasa Majlis Perbandaran Port Dickson MPPD yang videonya tular di dalam media sosial telah diselesaikan secara baik. Malah Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun menerusi Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seri Tanjung Dr. G. Rajasekaran turut memberikan ganti rugi dan menyediakan lesen sementara kepada peniaga petai berkenaan, Muhammad Nur Saad, dalam pertemuan malam Jumaat. Kunjungan itu susulan video yang tular di dalam media sosial berkenaan tindakan seorang penjual petai membuang jualannya di atas jalan selepas didakwa tidak dibenarkan berniaga oleh penguatkuasa. Dalam nada kecewa dan marah, penjajah itu mempertikaikan tindakan dua penguatkuasa MPPD yang melarangnya berniaga di lokasi tersebut. Katanya dia berniaga bukan sekadar mencari barang dapur saja, tetapi demi mencari sesuap nasi di negara sendiri.